Biar betik. Hampa tahu tak, ada buaya yang mulut dia panjang dan tirui macam penyepit ni? Ini ialah gharial. Nama saintifik dia Gavialis gangeticus. Gharial ni hidup di sungai-sungai besar di belah-belah utara India dan Nepal. Kalau tengok mulut gharial ni nampak comel je kan? Renyih sedia. Dalam muncul panjang tu ada lebih 100 batang gigi tajam tau. Kekuatan gigitan dia antara yang lemah lah antara geng buaya. Tapi kenalah dengan diet dia. Gharial ni makan ikan saja. Mulut depa ni memang khas untuk buru ikan-ikan yang berenang laju dalam sungai. Orang dengan binatang besar, depa tak kacau. Depa nak ngap tak badan, tak celui mulut depa. Tapi janganlah duk buat terbiang pendekat. Kalau dah buaya tu, dia membuaya jugalah. Gharial jantan juga ada satu lagi ciri yang unik. Dekat muncul mulut depa tu ada macam bonjolan. Tu bukan jerawat batu tau. Nama benda tu gara. Gharial jantan boleh guna benda tu untuk buat bunyi depa jadi lagi kuat untuk pikat si gharial betina. Memang power no haram.